Saya sebenarnya nak sebut satu benda yang saya pernah sebut dulu. Dalam mana-mana wawancara saya tak ingat. Apabila ahli Dewan Undangan Negeri Sekincan dari DAP, saya sebut dari DAP. Bila dia menyebut bahawa bagan nakhoda Umar tu, yang dia sendiri tahu status tanah itu adalah status tanah Rizal Melayu, tapi dihuni oleh orang-orang Cina di area bagan nakhoda Umar tu. Dan dengan selamba dia sebut dalam Dewan Undangan Negeri, dia kata kalau boleh tukarlah nakhoda Umar tu kepada nakhoda Chong, sebab dihuni oleh orang Melayu. Dua benda, pertama tukar nama, dia langsung tak sensitif macam bapak dia punya tanah lah. Yang kedua, dia duduk di tanah Rizal Melayu. Saya sebut dari DAP. Ini seorang lagi dari DAP. Jadi macam mana kita orang Melayu tidak terasa hati? Ini seorang lagi dari DAP juga melanggar perlembagaan negara, menghasut orang untuk melawan kerajaan yang dia sendiri berada dalam itu. Hasut orang, teroka tanah haram ini melanggar perlembagaan negara lah. Yang pertama, ada orang mungkin terlepas pandang. Di Pahang, penguatkuasaan, segala iklan, papan tanda, mesti ada huruf Jawi, dia pun langsung tak hormat. Bila dia nak beritahu, nak bela orang-orang penceroboh haram ni, semua dalam bahasa Cina. Dia ingat orang Pahang tak reti cakap Cina ke? Ataupun tak reti bahasa Cina, tak faham. Jadi apa makna dia? Ini saudara Chow Yu Hui, MP Rauk ni. Dari DAP juga. Jadi di Selangor DAP, di Pahang DAP. DAP ni negara di China ke Malaysia? Dia ni jadi ahli mesyuarat kerajaan negeri dan juga ahli parlimen Malaysia yang bertugas untuk membuat undang-undang dalam negara. Dia ni buat undang-undang untuk Malaysia ke untuk China. Sebab tu dia yang mempertahankan undang-undang. Seperti mana saudara Said sebut tadi. Kalau orang Melayu mudah saja diheret ke mahkamah dan diputuskan. Orang Melayu ni dia ada sikap tak rasa bersalah, bila bersalah dia tak mau nak panjangkan cerita. Dia terima denda, dia kena penjara 2 tahun. Okay? Yang ini dah lah dia kata 60 tahun makan duit haram. Okey, 60 tahun makan duit haram. Jadi saya nak cadangkan bukan sahaja 500 ekar yang telah pun dikuatkuasakan berdasarkan kepada perintah mahkamah tu, yang saya difahamkan keluasan tanah haram yang diteroka di Pahang tu hampir menyamai negara Singapura. Jadi tengok, laksanakan titah Sultan Pahang untuk ambil balik. Dan mana bekas-bekas tentera yang berasal dari Pahang tu rasanya dah boleh pergi ke pejabat tanah masing-masing untuk mohon lot-lot tanah yang telah pun ada dan dibersihkan tu, beri kepada orang yang berhak untuk mohon. Orang yang bekas tentera yang pernah berkhidmat dalam negara, mempertahankan negara, dia berhak untuk mohon tanah untuk tempat tinggal dia, untuk dia melangsungkan kehidupan dia. Jadi itu sahaja yang saya nak sebut. Kesimpulannya, setakat yang kita faham sekarang ini, DAP dia sebenarnya menggalakkan orang untuk melanggar peraturan yang telah sedia ada dan juga yang telah dikuatkuasakan oleh kerajaan yang ada. Itu kita kena faham. Kenapa ada di kalangan orang Melayu marah pada DAP ni. Terima kasih. Jadi dia suka promote lah. Ya. Suruh Melayu ni. Ya. Saya kalau orang Melayu masuk DAP, tak tengok benda-benda ni, saya tak tahulah Melayu yang macam mana yang bersedia untuk masuk DAP itu, saya tak tahulah. Okey. Tolong. Ya. Sedap.